Assalamualaikum. Ini kita nak buat tom ye air bek kapung-kapung dah. Lagu ana itu kita tengok dah. Mula-mula kita buat air dulu dah. Air kita pakai dalam 4 senduk dah. Lepas buat air dah kita buh air masuk. Ni kita nak pakai kakao air dah. Kalau nak pakai isi air tak apa dah, tapi kakao air sedap dah. Lepas tu tunggu air legak dulu. Apa air legak dah kan, nampak buih-buih bek ni kita tangguh ubik dah. Lepas tu kita berkuah warna putih serah warna merah. Lepas tu kita tunggu kakak ye kita pahu dulu dah. Agak terpahu keadaan ni boleh dah. Lepas tu kita buh becing sikit. Sakal dalam 4 sudu dah. 2, 3, 4. Garis dalam 4 sudut tengah dah. 2, 3, 4 setengah dah. Tu kucar-kucar biar cium molek dah. Lepas tu kita seracak dulu tengok rasa masing manis tu cukup tak. Agak tu boleh dah ke. Kita buh terus masing lada burung merah dah. Lepas tu dah 5 puruk. Buh masuk. Kucar-kucar biar rata molek ke. Lepas tu buat air 5 dah. Air 5 ni tak pakai dalam 5 sudu dah. Kalau suka masing buh lebih dah. Agak tu sudah lagi kita kucar-kucar biar rata lah. Kita cak kali tengok masing cukup tak. Kalau cukup dah ke kita buh akar pakcik masuk dah. Lepas tu boleh lah bagi kok sang cara buat beg kita dah. Biar tak payah boleh tanya dah. Ni, taruh ni ya. Tom ye kapung beg kita dah. Boleh terah dah.